Okay, cerita pasal ambil perancang ni, gemuk apa semua kan. Di sebalik cerita ni kan, okay, masa dia ada satu ayat keramat ni yang kita pegang, yang memang tak lupa sampai bila-bila tau. Kenapa? Sebab bukan kawan-kawan, bukan orang luar, tapi mak sendiri tahu. Yang keluarkan ayat keramat ni. Cerita dia masa masa kahwin tau. Kita tak ingat sebelum kahwin ke masa kahwin kan. Tapi kita ingat sebelum ke selepas, tapi dia masa kahwin lah. Pasal kahwin kan. Tahu tak ayat keramat yang mak kita keluarkan? Dia cakap apa tau? Esok kau dah beranak-anak, gemuk lah macam Kak. Adalah nama dia, kita nak sebut nama dia, macam Kak Kita diam tau, tak reply apa. Okay, tahu tak, ayat keramat tu lah yang menyebabkan kita jadi nekat untuk buktikan beranak pinak ni, dan juga ambil perancang ke apa ni bukan penyebab badan tu boleh orang kata gemuk lah. Okay, so tahu tak ayat dia pedih tu bukan apa tau. Sebab kita ni petit tau, rendah, memang jenis petit size. Dan yang kakak saudara kita pun petit size juga. Jadi dia punya ayat tu kan, nanti kau dah kahwin, beranak nak kahwin semua kan, nanti kau gemuk pendek macam Kak gemuk pendek tu yang buat ayat keramat yang memang itu yang buatkan kita jadi nekat gila tau. So silently now I'm proving to my mom. Okay. So cerita dia masa kahwin tu berat kita 47 kan. So lepas beranak first second tu okay tau. Beranak first tu okay, sebab kita ambil perancang tu. Cerita dia sebab kalau korang baca dalam ebook tu kan, ebook tu korang boleh download free je dekat website kita Okay, link ada dekat bio, dekat profile. Okay, start daripada anak nombor 2. Sebab anak nombor first tu Caesar, okay, premature. Lepas tu yang anak first tu, yelah corona merancang sendiri, tapi ada orang okay merancang sendiri. So ada orang lain so kita tak nak judge ni kan. So lain orang, kita tak boleh merancang sendiri. So that's why kita ambil perancang. So bila anak pertama tu Caesar, anak pertama tu belum cukup setahun. Masa tu dia 8 bulan kita pregnant nombor 2. So memang kena bising lah dengan nurse kan. Tapi apa pun Allah tu ada kan. So disebabkan anak nombor 2 tu lah yang kita merancang. Sebab kita dah tahu rancang sendiri tu memang fail kan. So tak payahlah belagak nak merancang sendiri lagi. So that's why kita ambil perancang tu depo lah. Why kita ambil depo? Sebab kita malas. Sebab kita dah pernah makan pil perancang, asyik lupa. Dah lah dengan ada epilepsi, bagian nak mengingat short banyak ada memory loss kan. So tak nak ambil benda yang nak kena commit dengan scheduling macam tu kan. Pil perancang tu kalau lupa dia kena ada timing dia kan. Kena konsisten. So kita ambil depo sebab senang 3 bulan. Masa tu tak terfikirlah nak ambil implant ke apa. Sebab kau boleh tak nak lah yang main tanam dalam badan ke apa ke kan. So that's why kita ambil depo. Start ambil depo tu yang menyebabkan badan kita jump, naik daripada 47. Korang bayangkan naik 10 kilo 10 kilo. Ada berat badan tu pun korang dah tahu dah, rendah petit size kita macam mana kan. 47 kg je sebab kita petit. Okay, tu yang kita ingat ayat keramat gemuk pendek tu. Itu yang lepas ambil depo tu, tu memang badan kau naik apa semua. Badan, baju semua memang daripada S terus ambil L, XL semua. Okay, so itulah cerita dia di sebalik tu. So lepas okay, lagi satu, dia sebenarnya korang kena tengok, korang kan dia tengok benda ni kan. Yang kita share dalam buku tu, dia ni memang khas untuk orang yang ambil perancang tau. Sebab orang ambil perancang ni kalau berjaga makan je, kita pernah tau jaga makan je. Maksudnya diet lah, nasi semua tak. Dia agak susah sebab agak struggle lah. Kita pun buat juga research cari orang yang ambil
orang yang ambil perancang, bukan depo je lah, yang ambil perancang yang jenis kacau hormon ni kan, yang jaga makan ni seriously lah struggle. Dan sebab dia kacau hormon tau. Bila kacau hormon ni, dia kalau kau berjaya jaga makan pun, kau boleh jadi gila mental. Bukan gila mental, tapi macam emosi tu jadi macam, tahu tak, macam kita datang bulan kita period kan, angin, mood macam swing apa semua. So workout is the best solution guys. Okay, lagi satu kan, yang tak ambil perancang pun, yang normal, yang berat badan naik selepas kahwin ni kan, bagi kita kan, ni kita punya point of view dia ada dua. Sama ada korang pilih, korang nak, ada setengah orang dia tak prefer workout. Okay, dia tak prefer workout, so solution dia adalah diet ni. Dia ada banyak-banyak, dia ada banyak pelbagai-bagai cara diet apa entah macam-macam nama lah. Kita ingat lah nak record sekarang, tengah record podcast ni kan, so kita ingat macam-macam nama. Ada yang ekstrim, ada yang ringan-ringan, ada yang beginner apa semua kan. So korang kena jaga makan. Jaga makan maksudnya protein lah apa, nak kena ambil makan yang ni, kena rajin lah prepping makanan, food semua. So kalau korang jaga tu pun okey dah sebenarnya, tak payah workout. Tapi macam kita pula, kita ni jenis tak boleh, kita fail kalau jaga makan. Sebab tu kita pilih workout tau. Sebab workout ni best dia, korang boleh makan suka, bukanlah makan suka hati je, maksudnya dia kan makanan ni tak salah tau. Sebab kita ingat lagi, kita ada mention dalam buku tu Dr. Norman, dia sini cakap nasi tak salah tau. Nasi tak salah, nasi lemak tak salah, tapi kan dia sebenarnya jumlah yang korang makan, dan lagi satu gula tu je sebenarnya. Breakfast nasi lemak semua tak salah, tapi bila makan nasi ke apa, lepas tu korang minum air manis, itu menyebabkan berat badan lah. So itulah benda-benda macam tu. Korang kena banyak research lah. Kita bukan doktor, tapi itulah dia. Okay, sebab tu, so gula je sebenarnya. So korang kena train tekak tu lama-lama memang. So macam mana lama-lama korang akan auto jaga makan. Macam sebab tu macam kita lagi prefer workout, sebab kita boleh suka hati makan nasi. So makan nasi tu, kita makan nasi biryani apa semua kan, macam-macam. Cuma gula tu lama-lama bila kita dah train tekak, train badan macam yang kita share dalam buku tu kan, lama-lama korang dah tak craving dah tau. Dah tak ada dah nak craving, craving lah kek ni, craving lah kek ni, craving gula tu tak ada. Tapi korang boleh makan nasi suka hati. Nasi macam lunch makan nasi, dinner pun bila korang dah train badan, dah auto train kan. Kita sekarang after 7 dah macam tak ada rasa nak makan nasi. Sesekali je lah kadang-kadang kalau macam penat ke, mood swing ke, kalau period apa kan, nak makan nasi. But it's okay lah kan. Jangan korang workout. Sebab tu kita lagi macam kita prefer, kita pilih workout sebab kita nak suka hati makan nasi. Ada setengah orang dia malas nak workout, tapi dia disiplin dalam jaga portion makan dia. Ada yang tak makan nasi kan, ada diet yang tak makan nasi, yang diet ekstrim apa semua tu boleh. Macam kita tak boleh. Lagi satu cabaran kita, kenapa kita boleh workout ni, sebab bab makan ni memang kita susah nak kontrol. Sebab kita ada anak yang dia nak makan macam-macam, tapi dia punya makan tu kejap kita habis. So siapa yang kena habis kan? Mak dia lah yang kena habis kan. So that's why kalau ada mak-mak macam tu yang korang ada masalah macam ni kan, memang susah lah makan kan, serius. Korang kena workout. Dia antara dua tu je, korang jaga makan atau workout. Kalau korang boleh run dua-dua, it's a bonus. And memang betul-betul boleh buat badan korang fit. Okay, so tu je lah. Ringkas je yang kita nak share. Macam ni yang pasal baik perancang, gemuk opinion ni korang. Nasi tak salah, kita nak cakap korang. Itu semua mindset dia dulu yang kata lepas kahwin badan lepas kahwin badan naik. Itu betul. Dia sebenarnya kita punya hormon, dia kacau hormon sebab lepas dah kahwin kan. Hormon kita lain. So dia kacau. So hormon tu yang kita kena so apa benda yang kita bagi makan kat hormon tu lah sebenarnya kan. So penting, apa pun tak kisahlah korang ambil perancang ke tak ambil perancang ke, sebenarnya kan lepas kahwin pun badan naik ke apa ke, gula je sebenarnya. Nasi tak salah guys, serius cakap. Korang lagi satu, benda ni bukan boleh buat lepas 2-3 bulan, setahun, tak. Kadang-kadang kan ada orang yang macam diet half fail, lepas tu tahun kedua, lepas tu ada
start balik ambil air manis, air Pravin gula apa semua kan, dessert semua tu kan. So ada benda ni kena train. Kita pun ambil masa more than 2 years untuk tekak tu auto dah tak craving, auto tolak benda manis. Sesekali tu nak, memang ada, sesekali tu nak juga, so minum je lah kan. Tapi memang double workout lepas tu macam tu. Lepas tu slow down macam tu. Okay, so itu sahaja. Pasti korang jangan risau lah pasal badan ni. Tu semua memang mitos. Sebenarnya boleh dapat balik size dan get fit balik lepas korang kahwin, lepas korang beranak ke, dan selepas umur 40-an. Yes, boleh guys. Right, okay, thank you. Okay, kalau korang nak tahu macam mana cara kita berjaya turun balik 10 kg tu, dapat balik berat ideal masa mula kahwin kan, korang boleh dapatkan download free je. Kita dah cerita kumpulkan everything dalam satu ebook, tak panjang pun, tak tebal pun, so korang boleh dapatkan dekat website. Okay,